Okey, seperti yang dijanjikan penutup untuk trade. Dia sebenarnya topik yang saya nak sampaikan adalah hutang baik versus hutang jahat sebenarnya. Tapi bila saya buat hutang baik, dia punya trade tu dah cukup panjang dah. Kalau ditambah dengan hutang jahat, nanti lagi panjang. Jadi nanti saya akan buat trade yang berbeza, berasingan lah maksudnya. Hutang jahat ni pula, okey? So, ni kita recall balik semula lah. Recall balik semula, tapi dengan ayat yang simple. Maksud dalam bentuk video lah. Okey? Okey, hutang baik ni terbahagi kepada 4 jenis. Apa tu Ajai? Okey, yang pertama adalah hutang pendidikan. Hutang yang kedua adalah hutang hartanah lah. Contohnya macam housing loan. Saya bila sebut housing loan lagi mudah kan. Okey, yang ketiga hutang perniagaan, SME loan, business loan. Okey, yang keempat hutang kenderaan, car loan. Okey, kita recall balik semula ayat yang paling mudah. Dia ada certain orang yang boleh baca trade dan ada certain orang yang boleh terima dengan cara penyampaian melalui video. Jadinya dalam satu thread tu saya bagi pembacaan dan ada video sekali. Okay, meskipun tak nampak muka lah. Right? Okay, hutang baik Yang pertama adalah, poin yang pertama adalah hutang pendidikan. Contohnya pinjaman PTPTN, MARA. Di mana, contoh kalau mana yang masuk UiTM lah. Kita bagi contoh yang paling senang. UiTM yuran dia, waktu saya dulu dalam less than 1,000 lah. Okay, saya tak pasti sekarang ni berapa yurannya. Ada lebih, barulah berbelanja. Berbelanja tu bukan belanja enjoy, tidak. Berbelanja duit makan, duit photostat, duit beli buku. Kadang-kadang ada yuran ada yuran apa-apa. Okay. Ni hutang pendidikan. Sebab tu ia di bawah hutang baik. Hartanah. Hartanah ni macam Ajai sebut, pembiayaan rumah, housing loan. Kita panggil housing loan lah. Ada yang dikatakan nak buat investment. Di mana dia akan jadi hutang baik bila benda tu dia tak membebankan. Tak membebankan pada yang membuat hutang tu. Malah dia memberi income. Macam saya sebut kat dalam trade tu, kalau nak buat investment, ikut kepada tempat strategik tu. Adakah tempat tu okey ke tak untuk buat investment? Contoh beli 1 juta tapi nak jual dalam 3 juta. Contoh. Ni contoh Okey. Yang ni hutang perniagaan. Hutang perniagaan ni macam Ajai ada buat contoh kat dalam trade tu, kedai kopi. Alright? So bila kita nak kembangkan company tu, company kita nak kembangkan tapi duit tak cukup, maka nak buat loan. Business loan. Okay, nak beli mesin apa semua kan, nak tambah-tambah kan. Ataupun nak tambah staff ke, tak cukup apa ke, mesin apa benda ke, itu di bawah business loan lah. SMP. Sebab dalam business loan ni, ada macam-macam jenis loan. Ni kena refer pada banker lah. Alright. So last sekali adalah car loan. Car loan ni, kegunaan kerja, bisnes yang menjana, income. Maksudnya bukan beli kenderaan tu semata-mata untuk terbiarkan kat situ, tak. Dia beli. Contoh macam pekerja biasa macam kita ni, pergi jumpa klien, pergi jumpa ni, itu semua adalah hutang baik. Bawa pergi kerja, kan. Itu saja. Benda yang simple lah. Alhamdulillah. Settle semoga bermanfaat. So jadi kalau misal kata ada soalan ke, nak tanya apa-apa ke, Roger je. Alright.
So nak invest unit trust ke, nak invest PRS ke, ataupun nak apply sebagai consultant ke, pun sama, boleh Roger. Ni date saya buat benda ni. Okay? Bye.